Hafiz Ilham bin Muhammad Manif. Hai, nama saya Muhammad Fahmi bin Syarul Nizam. Hai, nama saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Muhammad Jeffrey. Hai, nama saya Muhammad Izam bin Saiful Bahrin. Hai, saya Muhammad Anaf Ikaim bin Syarul Nizam. Kami dari Skuad Inovasi Green Vacuum. Hari ini kami ingin mengutakan projek inovasi kami iaitu Green Vacuum menggunakan bahan dari barangan terpakai. Objektif inovasi kami ialah mencipta alat pembersih yang efektif, ekonomik dan mesra alam, membantu membersihkan habuk-habuk ringan di kawasan kecil seperti meja belajar, papan kunci, komputer dan ruang sempit. Selain itu, ia bertujuan memanfaatkan bahan kitar semula. Bahan-bahan yang digunakan ialah botol plastik sebagai bekas penyimpanan habuk, kipas komputer untuk menghasilkan sedutan udara, bateri sebagai sumber tenaga, suis untuk menghidupkan dan mematikan alat, wayar penyambung dan kotak atau polistiren sebagai rangka sokongan. Cara-cara penggunaan: tekan suis untuk menghidupkan kipas. Kipas akan berpusing dan menghasilkan aliran udara. Habuk dan kotoran kecil akan disedut ke dalam botol plastik. Habuk akan terkumpul di dalam botol dan boleh dibuang selepas digunakan. Kebaikan atau impak dari inovasi ini memudahkan kerja-kerja membersih di kawasan yang kecil dan sempit, menjimat kos kerana menggunakan bahan yang mudah didapati, menggalakkan penggunaan bahan kitar semula. Kesimpulannya, inovasi Green Vacuum ini ialah alat yang mudah digunakan dan sangat praktikal untuk kegunaan harian. Sekian